kepala budak boleh masuk ya. Kepala ibu pun boleh masuk. Ya ada untuk rahsia-rahsia ya. Ni. Kalau korang yang suka buat tulis-tulis surat cinta, masa belakang ni. Kau lah yang bunyi. Lihat. Ibu. Bila kita nak makan beg ni? Siapa? Ini baru. Kapan dek? Kita. Dah awak kan? Kau bagi beg ni? So, ramai yang tanya ibu, beg Hera ni kan? Okay, so dekat mana ibu belikan? Okay, korang boleh check dekat beg kuning tu. Okay, so jom kita review sikit, kita tengok apa isi kat dalam dia. Kita tengok, okay? So, Hera tak sabar aku nak pakai beg ni. Lepas ni nak jahanam lagi kat beg? Penat tu boleh. Okay, so jom kita tengok. Hari tu tak sempat ibu nak tunjuk details pasal beg ni kan? Okay, first, ibu tengok dia pun dah lawa dah, memang lawa. Ini jenis beg-beg Carecot. Jenis beg-beg yang korang tak nak pakai kartun-kartun lah. Sekarang ni banyak budak-budak dah sekarang ni suka pakai beg Carecot daripada beg kartun kan? Okay, so yang ni keluasan dia sangat besar, sangat lebar dan boleh isi, nampak tak? Daripada tepi ni korang boleh nampak boleh isi berapa banyak buku kan? So lepas tu dia punya ada macam ni kan, macam ibu rainbow. So macam ni rainbow kan? So ini korang pasang kan? Dekat sini, dekat kiri dan kanan sisi dia ada partition yang kita boleh masukkan botol air ke anything yang korang kita suka lah. Tak payah tekan-tekan ya, bising ringgit ni ibu. So dia bagi ni sekali ya. Macam gitu. So bagi ni siap-siap tau. Korang jangan risau kalau korang memang tak nak bawa pergi sekolah, buka je, okay? Kadang memekak kan dalam kelas kan, dah lagi anak murid dah memekak, tamu kita buka-buka kan, dah kenapa kan? So dekat sini dia ada zip dia, okay, boleh lah isi korang punya. Luas dalam dia. Dalam dia luas. So boleh letak lah macam pencil case you all ke nak letak depan ni pun boleh, tak ada masalah. Pencil case, pencil box lah. So dekat sini pun ada juga ya, boleh isi yang macam-macam. Tisu basah ke, wet tissue kan, kadang-kadang nak bawa ke kan, nak sanitize ke, boleh masuk sini. So dekat sini pun ada buka ini macam tercepat. Boleh masa apa? Masa duit belanja. Tak boleh ya, nanti kena curi. Tak payah. Ini apa-apa lah, korang suka lah. Kadang-kadang si Hera ni kadang dia dapat hadiah. Dia dapat hadiah kadang kan. Oh ibu, dia dapat hadiah. Gigi tu dia boleh masuk dalam ni. Kadang-kadang dapat gula, lollipop semua, dia boleh masuk dalam ni. Memang sengaja kan belikan dia beg-beg yang banyak orang kata partition macam ni. So belakang ni pun ada ya, ada untuk rahsia-rahsia ya. Ni. Kalau korang yang suka buat tulis-tulis surat cinta, masa belakang ni. Kan. Tapi pula lah buat pelik kan, letak surat cinta kat belakang kan. Tak adalah. Murah je so jangan buat. Okay, tak ada zaman sekarang surat cinta ya. So dekat dalam ni kita buka. So kat sini dah ada 2 partition dan yang paling bestnya dia ada sponge. So bila korang kat belakang bawa kelong-kelong kan, tak ada rasa sakit, sponge dia tebal. So ada 2 partition, boleh letak buku tulis dan buku touch kat dalam ni. Lepas tu kat dalam ni ada lagi ya, nampak ni ada lagi, korang boleh isi macam-macam. Kedalaman yang sangat dalam ya. Kepala budak boleh masuk ya. Kepala ibu pun boleh masuk. So kat sini pun kecepat ada lagi. Boleh isi, nampak ni. Dalam. So yang ini harga dia below RM35. Korang mana nak dapat, korang boleh pilih colour korang boleh pilih sendiri lah. Macam ni memang sesuai wangi lah colour dia kan. Purple and pink. Lepas tu dia ada rainbow ni kan. So korang boleh klik kat bawah ni. Ibu dah tunjuk everything dekat dalam ni. Memang mantap, cantik, kualiti, padu. Kain dia sedap. Yang ni dia kalis air tau. Kalau kita tuang air dia tak basah lah. Kat dalam takkan basah lah. Okay, so korang boleh dapatkan tak banyak. Korang boleh klik kat mana. Tak sabar tak nak pakai beg ni? Cantik ke tidak? Kali ni ibu tak ada bagi Hera pilih kan. Ibu pilih sendiri. Apa yang ada itulah yang dia akan pakai. Seronok ke tak? Suka ke tak? Yang ni ibu tak nak bagi Hera bawa sekolah ya. Ini kau ingat apa? Beg kucing ke? Nak pergi sekolah ni? Kita sekolah kau lah yang pilih.